Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang berada dalam tangan saya ini ialah sebuah kotak. Kotak ni kalau kita tengok ikut depan, muka depan ni kita tak akan nampak yang belakang. Kalau saya pusingkan, puan-puan boleh tengok yang belah belakang tapi tak nampak pula belah sisi. Tapi kalau tengok sisi tak nampak pula belah atas. Perumpamaan ini ialah perumpamaan yang kita nak gabungkan ataupun kita nak bandingkan dengan persepsi Ramadan. Kita umat Islam melihat Ramadan mengikut persepsi masing-masing. Ada yang melihat dari sudut hadapan, mungkin dia nampak Ramadan ini ialah suatu bulan ibadah. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Ada juga umat Islam yang kedua, dia melihat Ramadan ialah lapar. Yang ketiga, ada juga umat Islam yang memandang Ramadan terbayang di mindanya juadah-juadah berbuka puasa. Jadi ingat Ramadan, ingat makan. Dan mungkin juga ya pada tahun ini ada yang nampak Ramadan terbayang bola. Jadi Ramadan akan kita lalui mengikut persepsi setiap insan. Sekiranya kita menampak, kita lihat Ramadan dari sudut adalah satu bulan ibadah, kita akan berusaha untuk memperbanyakkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Sekiranya kita melihat Ramadan banyak dan hebat dari sudut makanannya, kita akan bersedia catat setiap menu makanan kegemaran kita yang kita nak dapat, tak dapat dekat bulan lain tapi ada dekat bulan Ramadan, kita berusaha untuk ke arah makanan. Dan apabila kita nampak Ramadan dia adalah lapar, kita akan rasa mengeluh bila teringat nak masuk Ramadan. Kerana apa? Kita akan berpenat dan akan berlapar di dalam bulan Ramadan. Maka betulkan persepsi kita, kita akan dapat menjalani Ramadan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.